Alright guys, so sekarang ni ada benda yang best tengah berlaku dalam kripto guys. Agak pelik guys. Dan korang boleh nilaikan sendiri guys. Apa dia guys? Seperti mana yang kita tahu guys, BlackRock adalah entiti yang besar lah dalam dunia kripto kan, spot ETF. Dan spot ETF yang dia beli Bitcoin tu namanya IBIT. Baik, sepanjang sebulan sejak 19 Februari, BlackRock always dan keep selling Bitcoin guys. Tiba-tiba guys, minggu ini guys, BlackRock keep beli guys. Hari Isnin, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, BlackRock keep beli. Dan minggu ni memang nampak BlackRock banyak gila beli Bitcoin. Dia keep beli. Dan benda ini selaras dengan apabila Israel serang Palestin guys. Seperti mana korang tahu, BlackRock memang memiliki share yang besar lah dalam supply senjata dekat Israel ni guys. So print duit baru, dapat duit baru dan beli Bitcoin balik guys. So korang komen, adakah kita dah sampai bottom ataupun masih lagi belum sampai bottom? Sebab BlackRock dah start beli ni guys. Alright, cuba komen.